Tuan-puan, emas naik atau kuasa beli jatuh? Emas adalah sebagai alat penyimpan kekayaan yang sebenar. Manakala kekayaan yang disimpan dalam bentuk duit kertas hanyalah bersifat maya. Pada bila-bila masa sahaja, kekayaan itu boleh hilang begitu sahaja. Sebab wang kertas boleh dimanipulasi oleh pihak kerajaan yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan emas tidak. Emas tak boleh dimanipulasi. Emas ialah duit ciptaan Tuhan yang disimpan dalam perut bumi untuk manusia. Bagi sesiapa yang faham hakikat ini, harga emas naik selalunya bukanlah satu petanda baik. Di sebalik kenaikan itu, ada berita yang kurang menyenangkan, iaitu kuasa beli duit kertas kita jatuh. Cuba bayangkan, sebelum tahun 1971, kita perlu bayar $35 untuk mendapat emas seberat 1 troy ounce, 31.1 gram. Sekarang kita perlu membayar lebih $1,000 untuk dapat emas pada berat yang sama. Persoalannya, harga emas naik atau kuasa beli itu jatuh? Dari satu sudut, ya, memang harga emas naik. Dari sudut yang lain, sebenarnya duit kertas yang jatuh. Saya adalah Ideal Active Public Go di bawah rangkaian 5G di bawah mentor Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i. Boleh isi bit biru untuk saya bantu. Bimbingan saya adalah percuma.